Assalamualaikum. Apa cerita ni ya UKM? Baru ni kita ada bongkarkan tentang lebih kurang 20 orang yang telah dipecat dengan segera ya, dan seorang pegawai undang-undang juga telah dianiaya dalam perkara ini dan tahun lepas juga kita dengar bagaimana seorang naib chancellor untuk UKM juga telah meletak jawatan secara mengejut. Apa dah berlaku dengan UKM ni Saya bukan Saya bukannya graduan daripada UKM, tapi kita rasa pelik satu demi satu perkara yang menimpa dengan Universiti Kebangsaan Malaysia ni, kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan kali ini kita tengok berkenaan dengan 60 juta ringgit yang dikatakan dia tidaklah hilang. Tak ada siapa cakap hilang pun, tetapi lebih kepada pengurusan dan tata kelola yang tidak baik atau tidak normal ya. Dan kita tak tahu apa yang berlaku. Dia ni macam Jabatan Audit Negara sendiri telah bongkarkan perkara ini. Jadi benda ni adalah amat memalukan untuk pihak universiti dan malangnya kita tengok perkara ini masih lagi kita tak nampak di manakah ada satu siasatan ataupun tangkapan dilakukan ataupun adakah pendakwaan akan dilakukan. Sebab jenayah Kuala Putih ni memang biasa berlakulah dekat negara Malaysia ni. Mungkin sebab diorang ni kalau nak cakap dia orang ni orang Islam, memang mereka paling beria lah kalau tak makan babi dan minum arak. Tetapi kalaulah ada rasuah yang telah ataupun salah guna kuasa yang dilibatkan, kita nak tahu juga siapa yang buat. Tak kisahlah bangsa apa, tapi saya malulah bila saya tengok line up pun kebanyakannya orang kita. Jadi sudahlah kita tahu dalam bulan Ramadan ini kita tak payah tunjuk dekat orang lah yang kamu ni berpuasa, kamu solat tarawih dan segalanya. Tapi kalau tata kelola yang simple macam ni pun korang tak boleh betulkan, ataupun siasatan pun tak nak boleh dimulakan, nak protect siapa sebenarnya? Lebih baik kita protect negara kita. Assalamualaikum.